Hai semua, bertemu kita kembali. Hari ini saya ada dengar SK Bukit Rokan ada mengadakan program iftar jama'i. Jom kita terjah persiapan mereka. Bersama saya ialah JPK Pentadbiran Ustaz Suhamzah. Ustaz, boleh Ustaz terangkan apakah yang boleh dipelajari oleh kami dari penyembelihan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wartawan sekolah. Hari ini kita akan adakan majlis iftar Ramadan, dan pada pagi ini kita telah pun melaksanakan suatu kerja ataupun satu proses penyembelihan haiwan, iaitu 2 ekor kambing, okay, untuk kita jadikan juadah berbuka puasa pada petang nanti. Baik, untuk proses yang kita lakukan ini, okay, ada beberapa konten ilmiah yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar. Yang pertama, betapa pentingnya urusan menyembelih, okey, untuk membezakan haiwan sembelihan itu dengan haiwan yang mati menjadi bangkai. Okey, dan yang kedua, dalam syariat Islam menjadi kewajipan umat Islam untuk menyembelih apa-apa haiwan ternakan sebelum dimakan ataupun dimasak, kecuali dua haiwan yang dikecualikan, iaitu bangkai ikan dan juga belah dalam. Haiwan yang lain hendaklah dan wajib disembelih. Antara hikmah menyembelih haiwan, yang pertama, okay, umat Islam akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang meragukan. Yang kedua, keberkatan dan kerahmatan Allah akan dikurniakan olehnya apabila kita melaksanakan syariat dalam urusan menyembelih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekarang kita akan saksikan 2 ekor kambing disembelih oleh Ustaz Suhamzah untuk majlis iftar jama'i pada malam ini. Kita membaca kalimah Allah. Bila boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah mesti ada kalimah Allah. Itu yang bezakan sembelihan dengan hasil daging haiwan yang lain daripada sembelihan. Sedapnya bau. Apa tu? Jom kita terjah. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Siti, Ya, apa saya. menu hari ini? Oh, menu hari ini adalah kari kambing. Kari kambing delicious. Apa yang boleh Cikgu kongsikan tips? Tips. Oh, tip nak masak kari kambing. Pertama, pastikan bahan-bahan yang kita nak masukkan dimasak dengan betul. Okey, masak dengan betul sampai naik bau, sampai pecah minyak. Dan bila dah masak betul-betul, bau dia dah naik, dah ngam, dah cantik, baru masukkan daging. Okey, daging kambing tu pun mesti empuk. Masak dengan empuk, dan jangan lupa satu lagi tip yang orang selalu lupa, bubur asam jawa. Alright, okey, itu saja. Cikgu. Sama. Kari Mantap, terbaik. نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita hari ini. Saya berharap agar kita dapat bertemu lagi pada tahun hadapan. Bye.